Ini saya berada di Parlimen Padang Rengas bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Nazri bagi rangka lawatan kerja saya dan bersama dengan ahli Parlimen. Dan Alhamdulillah dari segi keseluruhan yang saya lihat dari segi persiapan pilihan raya dan juga dari aspek pembangunan di Padang Rengas begitu baik sekali melalui interaksi yang saya adakan dengan rakyat di kawasan ini. Mereka amat berpuas hati dengan prestasi Barisan Nasional dan khususnya oleh ahli parlimen kawasan mereka. Dan kita dapat lihat dari segi kawasan-kawasan, kampung-kampung yang telah dibangunkan, dan ini merupakan bagi saya kedudukan di Parlimen Padang Rengas ini, insya-Allah dengan usaha-usaha yang dibuat ini, Barisan Nasional akan terus mengekalkan kerusi. Dan kita juga mengharapkan Dun Lubuk Merbau, kalau kita lihat kawasan ini juga merupakan sebuah kawasan yang dulunya berada dalam Barisan Nasional. Jadi melihat dari segi reaksi rakyat yang berada di sini, kesungguhan rakyat, dan tempat-tempat yang sebenarnya yang kami tidak sangka dijemput untuk datang, dan kali ini tempat tersebut kami menerima jemputan daripada mereka, dan ini sebenarnya menunjukkan satu perubahan sikap di kalangan rakyat dan memberi harapan yang besar. Dan saya yakin Dun Lubuk Merbau ini akan kembali semula kepada Barisan Nasional.